Marah pula bila Mufti Perlis tegur. Kan? Mufti Perlis tegur senang. Benda simple je saudara, Dr. Mazhar tu tegur. Kan? Tegur simple je sebab dia dengar ucapan Haji Hadi. Dan kita pun dengar semua. Kan? Keluar TV, berita keluar. Kan? YouTube pun ada. Bila wartawan tanya, kan, apa pendapat Haji Hadi tentang apa yang berlaku krisis di Perlis. Wartawan tanya soalan tu je. Kan? Apa telah terjadi di Perlis menyebabkan besan dia tu ditolak, nak dijatuhkan di Perlis. Apa jawab jadi? Atas dua perkara je. Dia kata, pertama, orang rakus kuasa, orang nak jawatan. Itu yang perkataan dia timbul tu. Dalam Islam ni, orang tak boleh minta-minta. Kalau minta jawatan, kita tak beri. Minta jawatan, kita tak bagi. Itu alasan pertama dia. Orang berebut-rebut jawatan sebagai Menteri Besar Perlis. Itu alasan Haji Hadi pertama. Yang kedua, dia beritahu, orang nak jatuhkan besang saya ni, Menteri Besar Perlis, sebab apa? Berlakunya amalan rasuah. Berlakunya amalan rasuah projek-projek, masih nak projek, berlaku risuah. Sebab MB kita ni, besang saya ni MB, tak suka kepada orang risuah. Orang nak projek-projek ni, maka puak-puak ni marah ke MB. Sebab tu mereka nak jatuhkan. Dua alasan ni Haji Hadi beritahu kenapa berlakunya krisis di Perlis. Tapi bila wartawan tanya MB Perlis pula, kan, sebab apa yang berlaku, apa yang keadaan yang berlaku di Perlis, MB jawab simple je. Saya letak jawatan sebab faktor kesihatan, kata Cikgu Syukri. MB Perlis, saya letak jawatan sebab faktor kesihatan. Sikit pun MB Perlis tak cerita tentang ada orang nak ambil tempat dia. Sikit pun MB Perlis tak cerita tentang adanya unsur-unsur rasuah ataupun adun-adun yang tak suka kepada dia, kononnya dia ni melawan rasuah, kan? Sikit pun MB Perlis tak cerita. Haji Hadi yang duduk kat Rusila pula tak tahu, kan? Besan dia duduk kat Perlis tak cakap pun. Tuan punya badan pun kata dia letak jawatan kerana faktor kesihatan. Itu je satu, kan? Itu je satu alasan MB Perlis kata. Tapi yang duduk kat Rusila tu, yang tengah main telur kat Masjid Rusila tu, dia pula yang tahu lebih. Yang kedua, dia beritahu sebab Menteri Besar Perlis ni kononnya tak layan puak-puak yang nak projek. Puak-puak yang nak projek, puak-puak yang melakukan rasuah ni, MB Perlis tak layan. Sebab itu puak-puak ni marah, dia kata. Sebab itu puak-puak ni jatuhkan besan dia. Haji Hadi pula tahu. Kan? Kalau benda tu betul-betul berlaku, Cikgu Syukri akan cakap, saya dah tak jawatan sebab saya tengok ada orang minta dengan saya projek, minta saya luluskan projek, kerana ada orang yang cuba memberi rasuah kepada saya, kan? Jadi saya tak nak terlibat. Saya tak terlibat dengan perkara rasuah, saya tak terlibat dengan perkara macam ini, maka saya tak jawatan. Patutnya MB Perlis cakapkan itulah. Tapi MB Perlis tak sebut pun. Dia sebut apa? Faktor kesihatan. Dia memang faktor kesihatan pun. Sehari dua hari sebelum itu dia duduk hospital, kan? Dia duduk ward. Memang kita percaya bahawa memang ada faktor kesihatan. Itu yang ditegur oleh Dr. Mazhar, yang ditegur oleh Mufti Perlis. Mufti Perlis kata, dia dengar Haji Hadi kata, berlaku krisis di Perlis ni kerana ada berlaku amalan rasuah. Ada berlaku projek-projek yang diminta nak minta rasuah. Jadi MB Perlis kata, dia minta Haji Hadi buktikan. Kan? Projek di mana? Kan? Rasuah banyak mana? Siapa yang minta? Siapa yang terlibat? Apa projeknya? Dr. Mazhar tanya itu je kat Lebih Hadi. Sebab bila dah Hadi buat tembak rambang macam itu, kan? Dr. Mazhar sebagai Mufti Perlis, kan? Dia berkewajipan menjaga institusi raja. Kan? Mufti. Jadi bila dia kata berlaku amalan rasuah dan pentadbiran negeri Perlis ini, maksudnya engkau telah memburukkan imej Raja Perlis. Kau telah menjatuhkan imej Raja Perlis. Bila Haji Hadi cerita kat seluruh dunia ni, kan, satu dunia boleh baca kenyataan dia. Dia kata krisis berlaku di Perlis kerana amalan rasuah ni, ada projek-projek. Jadi tercemarlah imej kerajaan negeri Perlis. Tercemarlah imej Raja Perlis. Sebab tu Dr. Mazhar minta Haji Hadi sebut. Kalau betul itu punca dia, tolong sebut projek apa. Projek apa ni yang dia jadi rebutan ni sampai jatuh Menteri Besar ni? Projek apa? Rasuah. Berapa banyak rasuah dia dan siapa terlibat? Itu je Dr. Mazhar minta. Kan? Takkan nak tunggu Raja Perlis nak cetah kot.
Cukuplah Dr. Mazhar cakap. Kan? Walaupun dia bukan orang politik. Ni mana Dr. Mazhar ni? Bukan orang politik. Tetapi dia bertanggungjawab untuk menjaga imej Raja Perlis. Raja Perlis itu adalah Ketua Agama Negeri. Ketua Agama Negeri. Jadi ada sebab mengapa Dr. Mazhar komen.